Wah, alright, let's go. Oh, okay, terakam pula, alamak. Wih, shock gila tu. Dengar lagu pakai soundbar ni memang terjoin sekali. Menari macam dekat dalam video tu. Wah, memperkenalkan iaitu Sony Gear Sony Bar HD3202. Soundbar ni padu gila siap ada dengan woofer sekali tau. Itu sebab aku terjoget-joget pakai soundbar ni. Dan seperti kau tengok adalah highlight feature dia siap ada juga support HDMI ARC, which memang sangat nice. Dan kalau kau tengok kat ni ada detail lah, dan ni lebih specification dia beritahu kalau sekali kau nak baca. Dan yang bestnya mengenai soundbar ni, dia juga ada support warranty 1 year lah, which memang sangat padu lah kan. So jom kita unboxing soundbar ni lah. Dari segi packaging tu standard lah, tak payah nak fancy sangat, nanti harga jadi mahal pula kan. When it comes to packaging, seperti korang nampak tadi, dapat dia punya standard iaitu plug adapter dan juga remote control. Yang ni best, siap plus free battery, which memang kudos lah. Dan siap ada provide juga AUX cable, which is standard, dan juga optic cable, dan ada standard thing lah when it comes to soundbar. Dan juga warranty card, which macam aku beritahu tadi, ada 1 tahun warranty, which memang sangat nice lah. And user manual, aku recommend sangat baca, tolonglah baca supaya ini kau faham cara nak guna macam mana. So at least bila kau dah baca sampai habis, kau faham lah cara nak guna macam mana. And tak perlulah tanya aku lagi sekali cara nak guna macam mana lah. Sebab kadang aku nak ulang jawab soalan yang actually kau dah boleh tahu pun kalau kau baca user manual. So sebab tu aku suruh baca lah. So jom kita tengok soundbar ni. And dari segi design dia okey lah, aku puas hati lah. Dia punya material semua solid. As a soundbar memang aku puas hati ada punya design, dia punya quality semua. Yang dekat bahagian bawah ni pun ada lubang yang macam bulat tu. Aku rasa yang itu adalah woofer dia. If I'm not mistaken, itu adalah woofer dia lah. And dekat bahagian belakang ni adalah output port yang standard lah. Ada USB dan juga AUX dan juga optical cable dan juga HDMI ARC lah. Dan dekat bahagian tepi soundbar ni ada lubang 2 mic dan juga button power dan juga adjust volume lah. Yang kat sebelah lagi kosong lah. Dari segi kepanjangan ni, dia punya sama tu macam dengan monitor 32 inci. So kiranya soundbar ni kira compact jugalah korang letak setup dekat TV depan rumah korang. Dari segi mode pula, korang boleh dengar mode apa yang support dekat soundbar ni. Optical, coaxial, auxiliary, Bluetooth mode. Nice kan, baik juga mode yang dia support. Also ada juga HDMI ARC, yang tu memang rare, tak semua ada tau kan. So jomlah kita try. Yang ni aku nak try guna tu Bluetooth lah, and tak ada masalah lah. Dia connected just like that. And Bluetooth dia menggunakan Bluetooth 5.0, which is quite low latency juga. So jom kita try dia punya audio performance macam mana. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cat. I'm always angry. Padu kan. Also aku nak try juga guna pen drive. Macam mana dia punya performance. Let's go guys. Actually aku nak payung lebih sikit, tapi takut copyright. Dengarlah aku membebas sampai aku dengar lagu ni background. And aku sebenarnya adjust lah echo, treble dan juga bass sambil aku dengar lagu ni. Sebab aku nak tengok lah how it works. Sebab lagu ni memang padu lah kalau kita pandai adjust dengan bass lah, tuning EQ dia semua kan. And so far memang puas hati lah bila aku adjust semua. Memang aku dapat performance yang aku betul-betul suka lah buat dengar lagu ni. Also dia juga ada fungsi mute. Aku tunjuk demo sikit. Overall memang padu guys. And aku pasti ada juga orang yang guna soundbar ni nak buat main game. Okay tak as a gaming speaker? Jom kita test guys.
Sorry for interruption lah. Aku tahu kau memang annoying dengan suara aku, tapi conclusionnya memang puas hati lah guna soundbar ni as a gaming speaker. So kalau sikit kau minat nak beli, link in description. Harga tengah promo, so cepat beli guys.